It's time for top 3 menu setalam minggu ini. Carta minggu ni memang berbeza dengan minggu lepas. Totally berbeza tau. Sebab apa? Ini sebab dia. Nombor 3 jatuh kepada asam picit. Asam picit ni bukannya lauk utama. Ramai orang gunakan asam picit ni sebagai lauk kedua. Dalam dia ada telur rebus, ada ikan rebus, ada kacang bendi, ada cili ni. Korang gaulkan semua, korang picit semua sekali ni, korang makan dengan nasi. Wah, memang padu guys. Tempat kedua pula, yang ni memang favourite saya ni, asam pedas daging tetel. Daging tetel ni yang lembut dan berlemak ni kan, makan dengan kuah asam pedas ni, makan pula dengan nasi putih panas-panas, memang padu gila guys. Korang kena cuba ni kalau datang kat Setalam. Dan nombor 1, kita punya signature, kita punya champion yang kebiasaannya champion, gulai patin tempoyak. Minggu ni pula kita punya stok ekor dah ada, so memang ramai gila yang order. Patin tempoyak ambil bagian ekor, sebab bagian ekor ni dia lagi besar sikit daripada bagian lain tau. So korang dah cuba belum 3 menu ni? Kalau belum, cuba dekat Setalam Utama Gajah Utama. Buka setiap hari 12 tengah hari sampai 12 malam. Lunch boleh, dinner boleh. Let's go.